Terseram bunyi di atas siling. Pada satu malam, Fikri tengah terbaring dekat atas katil dan waktu tu kira dah lewat malam. Fikri ni dia duduk dekat satu perumahan flat. Katanya rumah dia tidak begitu besar, kecil je. Tapi pada malam tu, entah kenapa dia rasa rumah dia saiz macam luas sangat. Pada malam tu juga dia rasa suasana macam sunyi semacam. Tak lama kemudian, Fikri kata dia rasa mengantuk dan dia nak tidur. Bila je dia nak tidur, nak melelapkan mata, dia ada dengar satu bunyi yang pelik dekat atas siling. Bila Fikri dengar tu, dia berbisik dalam hati, dia rasa macam ini mungkin bunyi tikus kot. Tapi yang peliknya, bunyi yang dia dengar tu macam berat. Fikri berdiam diri je. Dia tak nak fikir yang bukan-bukan. Tapi bunyi yang dia dengar tu makin lama makin kuat dan makin dekat. Tap, tap. Siling rumah dia tu bergetar. Perlahan-lahan Fikri pun memandang dekat atas. Waktu dia pandang je ke atas, bunyi tu betul-betul berhenti dekat atas kepala dia. Tiba-tiba macam ada satu bunyi lain, bunyi kuku yang menggaru siling. Disebabkan keinginan nak tahu, dia beranikan diri, dia ambil telefon dia. Dia nak buka lampu suluh lah. Tak sempat je handphone dia, skrin tu nak menyala, dia ada dengar satu bunyi dekat sebelah katil. Fikri tak berani nak menoleh, tak berani nak memandang dekat arah sebelah katil. Fikri ada terdengar satu bisikan yang amat jelas dekat sebelah telinga dia. Yang bisikan tu berkata, "Kenapa engkau tak tidur lagi?"